Pagi ni saya mau bercerita tentang tips urus gaji untuk yang berpendapatan RM2,000. Siapa-siapa yang berpendapatan sekitar 2,000 stay. Siapa-siapa yang berpendapatan selain daripada 2,000 pun boleh stay, sebab saya akan kongsikan tips yang relevan untuk pakai berapapun gaji anda. Jadi tuan-puan, masalah banyak orang bukannya tak ada gaji. Ramai orang dia ada gaji, tapi bila gaji tu tak diurus dengan betul, dengan baik, akhirnya gaji dia bocor. Baru-baru ni saya bercakap dengan satu orang customer saya. Dia cakap, Alhamdulillah, dia ni kerja mekanik, ada bengkel repair kereta. Jadi dia cakap syukur juga dia kenal emas dan dia start nabung emas, sebab bila dia tengok-tengok bertahun-tahun punya gaji pendapatan tak tahu pergi mana. Syukurlah ada sebuah rumah, ada emas. Jadi tuan-puan, pengajaran daripada perkongsian si Fulan tu, kita belajar sesuatu yang penting lah. Dalam kita menabung, sangat penting untuk kita adakan aset fizikal. Kita ada pendapatan ni tuan-puan, alihkan sebahagian dalam bentuk saving. Jadi saving kita ni kalau boleh jangan sampai langsung tidak ada emergency saving, dan juga jangan sampai langsung tidak ada aset fizikal. Apa lagi contoh aset fizikal? Tanah, rumah. Jadi sebaik-baiknya tuan-puan, dalam tuan-puan nak mengumpul aset, pastikan ada aset-aset yang berbentuk fizikal. Jelas so far? Komen jelas.